Lagu lain. Aduh. Okay guys, hari ni kita akan main Nak Makan Apa. Setiap player boleh pilih satu karakter dan dekat tangan akan ada 4 kad selera. Dekat meja pula ada 4 kad menu dan 2 kad selera yang berbeza. Dalam turn kita mesti main satu kad selera. Kalau atas meja ada semua selera yang sama dengan kad menu, kita boleh order menu tu. Setiap menu ada markah tersendiri. Kita boleh juga guna kad karakter untuk order menu. Contohnya, player ni boleh order rendang daging menggunakan daging dan kering yang ada atas meja dan pedas daripada karakter dia untuk lengkapkan set selera. Player ni still kena main satu kad selera. Kad songeh hanya boleh main bila bukan giliran kita. Main kad songeh dan terus buat apa ditulis. Ada kad songeh yang boleh cancel kad songeh orang lain. Game tamat bila ada orang cecah 4 poin atau deck menu dah kosong. Nak makan apa? Game dari meja belakang, game lokal, game di mana korang decide korang nak makan apa. So, nama aku Wan, aku bersama Chami, Nabil, Amir, Mira dan Khalidah. Kita akan decide siapa yang jalan dulu bila garfu ni tunjuk dekat orang tu. Okay, so... Tok. Ya! Amin. Aku lah. Amira. Mira. Okey tu. Boleh lah aku tu. Strip. So Mira lah. Okay. Strip. So Mira jalan dulu. Ini kita akan kekal dekat sini untuk tunjuk dia arah mana. Cepat. Kan tak dapat. Okay, so first selera 2. Oh, songnya tak boleh discard. Aduh, songnya aku. Masuk dalam Dia sudah discard. shuffle. Bukan yang ni perlukan lagi ke? Menu 4. Ini akan shuffle balik. Yes, meh. Ini kalau habis shuffle balik. Ini je. Tapi ada 2 je tak cukup. Memang 2 je start, sabar. Nanti orang letak lah. Tak nak aja dulu. Okay, nak jalan. Aku jalan Cuba. Boleh? Cakap ke? Boleh Dekat your turn. Okay, nak songeh boleh? Oi, tak boleh. Okay, not your turn. Depan ni yang. Okay, sekejap. Okay, so dalam giliran kau kena letak kad selera satu dan kalau ada selera yang cukup dengan menu dekat atas, kau boleh buat order. So bila kau dapat buat order, itu mewakili points kau. Siapa sampai 4 points dulu, menang. Okay. So sila jalan selera satu. Pedas. Pedas. Apa boleh makan ni? Apa boleh makan? Ada. Pedas. Dah ada macam zombie kenapa? Pedas. Nak order. Awak je. Anti Ini basic stuff bro. Talam mix grill. Baik doh. Apa tu? Declare apa kau buat? Kau nak lauk apa? Jap. Kau tak tahu kau buat apa? Jap. Dia cincai. Silap kau betul? Kau nak makan apa? Weh, cepat sikit. Tengok balik. Tak boleh. Sorry. Salah kala. Cada. Pemikiran tu. Kau ada ni juga. Boleh guna juga. Tadi kau biar cada. Boleh doh. Kau pakai cincai beli tu tom yum. Pakai ni. Tolonglah dia nak makan Cukup. Aku dah tahu. Oh ya doh. Aku dah tahu dia dah blur. Lepas tu dia tarik balik. Ni jadi kuah. marah aku. Pasal aku pakai ini. Untuk tom yum. So pedas, kuah, masam, Ikan. makanan lauk. Okay. Mantap daripada. Tahniah doh. So ni since kau guna ability karakter kau akan deactivated. So kalau kau nak activated balik, kau kena play kad yang sama apa yang ada kat sini. Ni kira discard lah kan? Kena buang. Masam ni. Betul, ni sombong. Dengan pedas. Sombong. Sekali je. Okay. Awak ada 2 lah. Gerakan ke sana. Ni menang awal ni. Dia kalau 4 selera baru Roti John. Roti John boh. Selera tinggal satu ke? Selera aku pula tu. Ami dapat doh. Dapat 2 dah pun. Apa semua tak ada nasi? Oh, dia suka nasi ke? Kau suka nasi ke tu? Tak nasi kat atas. Oh, nasi. Tak masalah ni dia tulis bukan nasi tu. Kering. Bukannya gandum. Tak nak nasi. Roti lah, roti. Roti kan? Since aku tak ada dia tulis buat apa. bukan nasi. Nasi hitam. Dia tulis bukan nasi. Yelah, dia tak nak nasi. Tapi gandum lain lah. Roti lah. Kan? Aku tak tahu apa yang nak ambil.
je tak selera. 30 saat. Cik. Eh, Wah, selera ambil baru. Kat baru. Apa ni? Wish, Apa? mantap. Apa ni? Curi satu kad dari tangan pemain lawan. Wow. Pernah kat Cami. Tak, apa siut? Oh, apa tu? Aku setuju dengan semua. Take all the selera bahasa Inggeris pula. Tapi ni giliran kau, aku tak boleh main song eh. Sekarang giliran kau. So dia kena bagi. Kantoi mat. Hafal benda ni. Tak tahu, aku terbahasa Inggeris. Betul tak faham. Dia semua bukan yang selera yang dimainkan oleh pemain. Aku nak satu. Oh, tu yang tadi Mira curi tu eh? Ha. Dapat songeng. Aku curi ke? Ambil satu. Tadi kan kau curi, satu. tak selera orang. Sekarang kau jalan. Okay. Mantap. Aku nak beli. Aku rasa Syami. Nak order eh? Nak order. Letak selera dulu. Aku pakai daging dan ayam aku. Daging ayam. Dan ni. Oh, Kenapa dia pakai mantap. Apa ni? Sekarang pakai daging. Okey. Aku pakai daging ayam ni. Ya, dia. Mana? Kita nak makan apa? Ni. Ni. Tadi. Tu apa tu? So Apa daging. Tak nak Tanam bagi screen. Apa tu? Ush. Batal order lawan yang baru di order. Kosong lah macam mana? Dia mesti ambil. Mesti ambil tapi kosong. The batalan. Batal dia buang lah. Discard lah. Batal? So dia kata cancel and opponents, just place Kenapa tak order. buat kat Amir tadi? So cancel lah. Tak ada, dia 1 point. Ambil 2. Ada. Boleh lah. Dia lah kurang kan. Dia lagi 2 point nak benar. Discard lah kan? Tak apa, later. Dia kat sini lah, tak sini. Discard kan? Okay. Tapi yang ni stay kan? Selera stay. Hmm. Okay. Okay, nak satu. Batal please. order Oh, pemain. nak kat juga. Okay, go. Kalidah. Aku nak jalan. Apa? Songe. Baca. Aku sebut satu selera, semua pemain buang semua kat selera tersebut. Daging. Why? Semua. Semua. Tak ada, aku tak ada. Tak ada. Tak apa. Dua orang yang ambil kat baru penuh kan? Songe. Apa lagi? Aku rasa dia fokus kat ni. Apa lagi? Ambil semua kad selera di atas meja. Sebelum pemain lawan mainkan kad selera. Game. Ambil dekat you ke? Serius ah? Curi selera. Songe. Apa Weh, ada limit tak? Ada limit tak? Satu tu boleh main. Ni kau weh. Macam. Songe. Stop baca. Kosongkan menu list dan gantikan dengan 5 kad menu baru. Aduh. 5 Oh. Aduh. Tapi you kena ambil kat baru tak tadi? Tapi Tak, dia dah lebih daripada 4 dah. Dah banyak gila tu. 5 eh? Okay, fine. 5, dia minta 5. Macam itulah advantage dia lah. Buat 4 dapat 5. Biar sini. Apa lagi? Ada lagi? Songe je. Tak sempat dah kenapa. PTSD ke? Okay, soft jalan eh. Songe. Kena ambil dua. Bila anda order menu, semua pemain lain wajib tepuk tangan dan ucapkan tahniah kepada anda. Ampun. Demo. Tengok menu. Sumpah necessary. Oh ni kau pakai ni sendiri lah. Aku Tahniah. Nanti. Apa? Pemain lawan perlu bermain sambil berdiri. Tadi dah buat kan? Siapa? Siapa? Kita seorang? Ya, seorang. Amir. Oh, hey, mantap. Semua tengah-tengah. Max Verstappen. Kena diri. Songe. Kau dah baca. Pemain lawan bermain menggunakan satu tangan. Sebelah tangan lagi perlu sentiasa menyentuh kad ini di atas meja. Amir. Kau kena sentiasa pegang. Macam ni kan? Kau kena pegang ni. Pegang kat ni. Kad tu sentiasa kat meja. Atas meja pegang. Sentuh. Kau nak tangan kiri. Ya, tu kau pegang lah tangan kiri tu yang tu. Bijak tu. Dah lah berdiri pegang pula. Aduh, masalah. Kad tu sentiasa kat meja. Sorry lagi. Dah tak ada. Kali dah boleh main dengan Aman. Sentuh. Oh, sorry. Lupa dah. Betul kasih kursi. Lipat. Nak lipat ke? Lama tu ni. Sumpah. Siapa suruh 2 Ni, point? ni. Ambil kursi dia. Oh, dah boleh. Itu dah. Mahal tu lipat tu. Makan tom yum kau tu. Dia boleh
boleh cancelkan songih tak? Tak ada. Songih yang sama cancel. Kan lagi ni baru peluh tu. Kalau ada kat songeh yang boleh lah. Oh, okey. Pisang Oh, benar je. Aku tak jalan lagi Okey, Okay, aku jalan. Dah. Songeh. Dah. Oh manis. Ui, penat bodoh. Ya peluh tu. Aku pula. Nak jalan satu je padahal. Aku tak fikir pun pasal nak buat order ke apa dia. Fikir nak menyongeh je. Mana tangan. Tak biasa. Salah lagi video atas meja. Tak boleh bahaya. Tolong kakak jatuh. Ayam. Ada buat order? Tak ada. Ni semua bagi kat korang makan ni. Sabar tadi apa? Bunyi apa Songeh. Dah. Okay, aku buat order. Oh. Tukar lawan. Tukar arah tu. Siapa suruh? Lambil ke? Aku dapat lah. Aku boleh beli ni tu. Sama lah. Sekejap. Dah lama tak tukar menu. Baru je letak yang ni. Baru je letak Tak boleh lah. Baru keempat. Ni Sekarang. Sekarang. Tak payah gerak. Memang 4 je. Empat je. Okay. Tu mai sini. Sedap tu. Lepas tu dia ni bukan boleh beli pun. Ya tu. Bazir 2 point Dia tu. Songeh lah. Ni turn you. Tak boleh main. Tak boleh macam ni. Patah balik. Patah balik. Mana boleh wangi? Banyak songih tu kau. Songih. Tukar ke semua kad dalam tangan dengan pemain lawan. Siapa? Nabil Kau? Okey ke aku malas. Malas. Tapi aku susah tu. Macam mana? Ambil banyak. Ambil kau. Jalan. Ambil satu kad korang buang Tapi ni. dah banyak Aku dah dah. banyak. Oh dah banyak. Cantik. Tolong lah songih, tolong. Aku tak nak main game ni. Aku nak songih. Simpan. Simpan. Main tangan kiri mana? Peter sebut sikit. You letak tu. So menu tu kena buang. Tengok satu-satu. Banyak. Gerakkan. Okay. Amir. Aku Biar dua orang tak main. Tak apa, janji nak songih. Itu je yang songeh you. Oh, jadi waktu aku tak nak menang. Aku makan nak. tak apa. Banyak songeh je. Aku order ni daging Songih. Daging, okay. manis. Biru. Biru. Okay. Songeh. Semua pemain lain perlu menyanyi sekurang-kurangnya satu baris lagu apabila order menu. Satu baris lagu, apa-apa lagu lah. Negara. Bro. Lagu lain. Aduh. Duli. Apa lah. Boleh Boleh kan? kan sekolah pula. Okay, dah. Ambil keluarkan dia punya. Max sekarang selera dulu. Mana selera kau tadi, Max? Apa tadi? Wah, ni. Dah. Okay. Menu tambah satu lagi, ya? Nice. Tambah. Menu tambahan. satu. Menu Alin dulu. Nasi ayam. Ayam. Si ayah bro. Ayah. Okay, sayang macam ni. Screenshot here. Weh, Amir dah 3 weh. Itulah. Ambil tiga dulu. Korang lah. Tak makan lagi. Kita banyak songih. Aku main satu tangan je tu. Kita banyak songih. Takkanlah 3 Okay. point. Tak apa, Max. Songeh. Curi satu kad dari tangan pemain lawan. Siapa? Jangan. Kad dia tak best. Oh, okay. Kau best tak? Sama dengan atas tu. Ush. You 3 je? Cuma 4 tu. Awal. Kad ni basah tu macam mana? Berpeluh tangan ni. Okay, Tak mantap. lagi. Okay, nak order? Order yes. Apa tu? Nasi, ayam, Pink. dengan pink. Manis, okay. Ooh. Nice. Menu satu. Jangan lupa. Nyanyi. Tambah menu. Kenapa kau letak atas? Salah. Kena nyanyi pula. Betul. Ni. Celilin. Ada menu kan? Eh. Ada menu? Nak lagu apa? Kau lah pilih. Rolling in the deep. Boleh salah. Bukan. Tak ada wakil. Cepat. Alah, macam mana? Ni Lagu yang brand rock sikit Ami. Ha? Eh, Brand pemain Rock lawan. Boots. Mana yang nyanyi tu? My ego Kalau boost. Tak yang. Abu Yalah. Abu ya. Aku yang seorang yang teliti. Okay, Khalidah, let's go. Okay, aku pula
Songeh. Allah. Berbilang bahasa. Pemain lawan hanya boleh cakap dalam bahasa yang dia tak tahu. Patut Saya cakap kan dia tak tahu tu. Membelah. Siapa? boleh Aku tak nak cakap. Boleh tak aku tak nak cakap? Bagi Kak Amir lah. Ada lagi. Kau tak boleh cakap benda yang kau faham langsung. Ni Homa. Itu kau tahu. Dia boleh cakap Kelantan, boleh cakap Penang, Tak, cakap dia Terengganu. tapi jangan kita faham. Bahasa yang kita tahu. Bahasa yang tak tahu kan? Yelah. Tak bukan. Ha. Dia tak. Bahasa Dia tahu. yang aku tak tahu tapi aku kena cakap. Ha. Ya. Cakap okey, cakap Jerman ni. Okay. Kita cakap nama langsung. Nice. Bagi berjalan please. Faham tak? Kali dah jalan kan? Aku. Aku letak ni lah. Disambungnya Jalan. Oh, sorry, jalan. Ni dia ni. Aku nak guna ni, daging, Daging. kuah dengan bukan nasi lah. Bakso. Beli bakso. Mantap. Nyanyi. Order, nyanyi. Jadi Dia macam tiba. Mana apa? Dia diri yang tahu kan. Tadi yang tanya aku semua kan? One. Okay. aku tak tahu aku boleh nyanyi ke tak. Tak. Chicken banana. Chicken banana. Settle. Okay. Aku sama dengan lagu tu. Kering ni. Ha? Tengok semua kering. Itulah. Kau tim apa? Tak boleh tu. Kau tak ada. Ui, siap nampak lah Kat. Satu batch. Mani. Oh, ya tu. Satu kat ni kat aku. Ambil tu. Ni tak rotate kan? Satu lagi, Kat. Tak rotate. Okay, one. Ui, committed tu. Sampah siap sebenarnya. Sial. Tak boleh ada. Dia melok kau je. Tapi kena buang menu. Buang menu eh. Buang Buang menu tu ha. Ambil boleh. Bukan masih dia. Macam ayam dah. Daging, kau nak beli ke? Beli ke? Okay, buang menu. Tak boleh eh? Tak ada. Ambil. Ambil kau dah berapa Kat? Tadi bukan kat kau banyak ke? Sorry, saya bilang ni. Okay, Mira. Dia cakap apa Dah cancel kan? Cancel kan untuk apa tu? Dia nak activate dia. Kita balik kan. Oh. Kad ini di dalam wayang lawan terbalik, kad ini tidak boleh diguna pakai. Ai. Dah sabar sabar. Kami. So, tak boleh pakai apa? Nabil. So, kad apa tak boleh pakai? Kau, okay, mana tangan kau? Okay, ni bukan tekan kau, kat kau. Ambil kat kau, pegang. Ni sentiasa kat sini. So kau ada Kau ada ni dekat lah. sekarang kau ada 5. Tapi kat tu pun kira juga. Pahala Okay, giliran aku kan? Bak kata Ming. At least aku tak berdiri. Itu maksud aku. At least kau ada 2 tangan. Jauh. Aku nak main song Setiap kali kad selera baru dimain, pemain lawan ini mesti menyebutkan semua selera di atas meja dengan gaya erat. Aku nak jalan kat Amir. So, bila-bila je siapa-siapa je main selera? Tak dia lah. Oh dia. Tolong lah letak kat selera baik tolong lah. Lagi. Belum. Ready. Weh, aku dah faham tu. Okay. Aku nak main. Okay. Tolonglah.
tak banyak main. Mira apa tadi? Apa-apa? ni. I cancel. Sekejap. Menu alih. Sebab Mira dah beli tadi. Mira cancel tadi. So tadi tak alih menu lagi. Betul. So Tapi- tadi dah lah. tak. Dah ambil. Lepas tu dah. Dia tak ambil apa. Dah waktu dia Yelah tu. Dia cancel dia punya tu. Okay. Selera. Dia dah tak selera ke? Belum. Dia baru dia jalan sekarang. Okay. Tapi dia terkesima dengan menu ke sana sebab dia nak beli tu. Dia cakap bahasa Amir ni. Cakap bahasa Amir ni. Biasa kat selera banyak. Dia nampak kat Songir dia. Tapi at least ada satu dah menang. Dia lagi satu tu menang tu. Tapi aku tak kisah tu. Aku tak kisah tu kalau dia menang ke tak. Aku just nak sorry je tu. Kita main 5 orang je. Semua main duduk je kan. Duduk dalam boleh berbahasa. Apa ni? Ini tak nak pantau. Kena pegang. Cakap bahasa lain. Cancel out je lah. Songnya tu boleh Cancel out. cancel songnya waktu So, Saja. so menu tak ni. Okay. Kau lah. Benar. Menu tak ada ni lah. Tak sebab dia 3 je. Oh. Selera dia 3. Aku nak ni. Aku Aku nak ni. Itu ni. Pecel lele. kalau aku dah habis puasa, so aku nak Nak makan cancel. Cancel. Oh, dia dah okay. habis puasa, so aku nak satu. Daging pedas. Pedas pun tak ada. Ni ada pedas. Oh, Tak ada- pedas tu. Okay, Tak ada menu pun. Menu tak ada pedas. Macam ni lah Wan, kat tepi. Diam. Aduh. Aku lapar nak pedas. Cancel pedas. Aduh, potong lagi. Mantap. Lagilah aku tak boleh buat apa. Okay, so Nabil kau sekarang kau ada empat kat dah tu. Ha. Tak boleh ambil baru lah. Anjay. Tak payah. Nak bagi Ambil Amir je, faham. ambil je. Nak bagi Amir faham. Yeay, Amir. Sebut. Kena rap. Dia tak beat. Nak order? Wow, nice. Mira lagi 2. Menu baru please. Kari kepala ikan. Sedapnya salmon. Oh, kepala salmon. Okay, awak ada ni. Songnya. Aku letak ni je lah, bukan nasi. Ambil baru. Settle. Nak kan? Kari, kau dapat kari ke? Boleh beli ke? Tak boleh. Nak ambil giliran Nabil. Wow. Macam. Kotor cakap, curi giliran pemain lawan, giliran pemain seterusnya berada di sebelah kiri kanan. Kita tak boleh je. Apa ni? Kiri kanan kau, Sorry, bukan aku. sorry. Tak ada jauh-jauh. Yelah, sorry lah. Yang ambil air. Bukan. Kiranya kau ambil giliran dia. Tapi lepas ni Wan juga jalan. Oh, okay. Giliran pemain seterusnya berada di sebelah kiri atau kanan pemain lawan ini. Okay, thank you. Dia nak beli dia. Aku nak beli. So, aku Oh, nak rasa tu. Weh, dia curi dah order kau. sate. Ni, sate. Dah 3 lah kau. Mira satu lagi. Apa? Kita ke bulu, Be? Baby lapar. Aku sambung. Lepas tu sampai kat aku selera tinggal 1 balik. Okay, Tak apa. Wan. Ya, aku tak ambil kad lagi kan? Belum. Tak payah pegang Wan, memang kena tambah. Tak, aku tengah fikir. Okay, apa letak je pun. Ambil boleh menang bro. Ya. Tu lah tengah fikir pakai tu lah. Oh, ni pun tadi mati kan? Tak boleh tu. Ya. Habis ya. Apa je lah. Okay. Sekejap eh. Sekejap letak. Dia lemah sikit.
Nak tahu tak? Aku tak boleh nak beli lagi. Ui, sejam dah Mat. You. Apa? Memang aku tolong korang. Ambil pernah nak Aku tak aku. betul songeng. Kau nak main songeng? Tak, aku tolong. Selera. Nak cakap. Wow. Bil kau ambil lah. Tapi kau tak boleh beli meh? Oh, yelah biru. Siput. Okey, kau pernah cakap kan? Dapat. Betul. Aku tak. Songeh, nak tolong Amel. Send dia. Apa tu? Berbantu. Tambah lagi. Baca. Oh, ya. Okey, pemain lawan hanya boleh berpantun bila bercakap. Berpantun lah dia. Tak, maksudnya pantun ni pun satu juga. Okey, kalau macam tu aku Songe diam batakan kad Songe. Semua? Tak. Aku nak beli. Bel dapat beli. Sorry. Tapi tadi dah buang yang Dah tukar dah. Okay. Dah tukar dah. Nasi. Ya ke? Tadi masa Ni tu gambar dia Wan. Ni. Masa Syamil letak masih ada menu tu. Okay. Okay, aku beli ni. Okay. Ayam. Ayam, nasi, kering, kering dengan makan laut. Apa tu? Aku pun suka kad tu Ambil. Tidak pernah ambil kad selera yang baru dimainkan. Apa aku letak ni? Tak, yang tu. Yang ni. Yang tu. Tapi ambil je kan. Aku masih boleh jalan kan? Boleh. Betul. Okay, bye. Pakai ikan. Jom saya hilang semua. Kau dapat apa, Bil? Makan apa, Bil? Ha? Makan apa? Nasi goreng USA. Wow. Nak satu. Tengah makan. Satu je. Dia dapat sate. Tak kan? Tinggal satu kad selera kat aku. Aku tahu kan tu. Nah. Nyonyot. Sabar. Awak jalan. Nyonyol lah. Aku tak tahu aku salah kalau aku dapat ni. Patut ke? Patut ke? Pasal tadi kau nyonyo tu. No. Okey. Orang kata nampak 5 terus. So ya. Baca ni support lah. Pemain lawan hanya boleh buka mata sebelah je. Ke siapa? Ambil. Amel. Letak atas. Letak susah atas. Sorry dia main kelakar tu. Bapak. Ya Allah. Babi ni bukan cacat celah tu. Nah. Nah. Cacat celah tu. Kau yang lain. Kau yang lain. Mata sebelah tutup laut. Tak pasal aku faham. Nah. Bagi buat dulu. Masalahnya Bagi buat dulu. Oh, Okay lah, letak. Mata sebelah. Curi satu. Sorry kau baca. Curi satu kad dari tangan pemain lawan. Lawan lah. Right. Okay. Letak situ. Okay, buang yang hujung. Mek, tolong. Dah memang sebelah mata. Kau suruh tolong pula. Diri pula tu. Sebelah tangan dia kan? Tangan sebelah dah dekat kekat. Dia kata kau stroke sebelah kiri tadi juga. Settle lah. Ya Allah, ya Tuhan ku. Kau lupa pantun tu dia tadi. Kau letak selera. Okay, aku main. Tak, pantun tu kalau dia nak cakap. Kalau dia pantun je. Okay, aku main kat cincai. So, daging hijau cincai. Ni. Yalah, dia. Tu pedas Pedas. Alamak. Daging tak ada. Tapi aku ada. Boleh je tukar lain. Ada cincai je tu. Boleh je. Yelah, tapi tak tengah fikir. Tak ada kan? Hijau, daging tak ada. Ni ada ni. Pedas. Pedas. Pedas Daging tak juga. ada. Tu je lah. Tapi dah keluar cincai. Tak dah. Itu je yang aku ada. Kira menderma lah. Wish. Damn. Okay, so Cantik. buang. Aku jalan kan? Buang Aku lah. kad yang hujung tu. Tolong. Dua. Yeah.
Tapau. Camis okey. Biru ada, semua ada. Camis okey. Apa pula? Cuba. Caca Dadah lah tu. Dadah. Pemain lawan tidak boleh ambil kad dari deck di akhir giliran mereka. Dia tak boleh ambil deck ni. Tak kisah saya dapat ni. Dia boleh beli terus daripada sini. Mana kena letak selera dulu? Satu je, satu. Oh. Pedas. Kuah, masam, ike boh. Ada tak ikan? Aduh. Ui, menang. Wah. Ni Baru 3. Ni pedas, kuah, masam, ike. Wow. Nak laksa. Laksa. Ini baru. Mata. Sedapnya makan. Okey. Okay, Nabil. Sampai bila? Ni je. Ni je. Satu kad. Satu kad. Lupa dah ambil satu kad. Ambil. Akhirnya ada Tolong pilihan. kan? Ada pilihan kena beli kan? Ada pilihan apa? Ni last ni menu ni tolong lah. Oh iya. Jangan tu bahasa Amir. Nanti Amir faham. Nanti Amir tahu strategi kau. Slow-slow je ambil gelak. Mata tu tak? Oh, tangan dia dah putih tu, pucat tangan dia. Tak bergerak tu. Oh, pakai benda tu. Lepas ni kena laminate lah kat. Okay, buang menu. Buang menu. Buang menu tu lah. yang Ambil last satu. sekali. Last sekali. Last. Ambil satu kad. Ambil. Dah last doh. Okay, jap. Dah kena tutup ke sebab lebih 5 selera? Tak payah, biar je. So menu tu nanti akan buang satu persatu lah. Sampai habis game. This is a game. Siapa yang giliran? Biar I tanya you ni. I tanya you ni. So kena habiskan lagi 4 ni je lah. So gerak. Lepas tu habis. Okay. Dia kata curi giliran pemain lawan. Tapi aku nak letak no. Shut up. Oh. Diam. Wow. Bagi aku jalan. Bagi aku jalan. Mantap. Kosong, baik. Kau semua ada point. Tak mahu. Tak ada kak? Okey, I tak nak kosong. Aduh dah kalau semua macam ni nak buat apa? Semua daging kan? Tak daging ayam. Ayam daging. Nasi goreng daging tak ada? Okey. USA tadi tu macam ni makan lah. Aku je. Oh, USA. Daging. Tapi kena Tapi pilih nak ikut cakap aku boleh tak? Sebut satu. Oh, okay. Sebut satu selera, semua pemain buang semua kad Okay. selera. Okey, daging. Aku nak buang manis. Why? Satu-satu yang kau ada je. Jadi buang lah. Bang. Oh, Okay, betul. sini. Satu kad. Sini. Satu kan? So, siapa jalan tadi? Dah. Wanda. Belum. Tak. Dah ambil dah. Tak ada. Jadi tak ada Sekarang apa. macam ni? Oh, okay. Songeng. Tak lagi asyikkan songeng. Masalahnya Apa tu? kepala otak dia. Kau cakap menulis. Tak ada dah minum baru. Dia tak ada buat apa. Ganti baru lah. Ganti baru pun tak. Tak boleh, ni dah Dia hari last. ni habis. Habis? Tak. buang je lah kat tu. Tak edit lah. Buang je lah kat tu. Bagi satu kad baru. Oh, mantap tu. Mantap tu kau nak kat baru. So, siapa jalan? Aku tak jalan lagi. Baik. Aku curi giliran kau. Tapi aku tak jalan lagi. So, aku nak manis, daging dengan nasi. Bukan aku dah suruh bang manis ke tadi? Aku ada ni. Trainer. Kau tak boleh bang orang. Tapi aku tak main selera lagi kan. Betul. So, aku main lah selera. Replace. Daging. Buang lah. Tak boleh ada kira buang lah. Potong-potong lah. Potong-potong. Dia tak layan dua tu. Tak ada Yang dua tu boleh duduk sini kan? Tapi kira buang ayam lah. Buang lah, buang. Betul. Ya. Ayam lah. Betul lah. Nak makan pun susah. Betul lah soalan ni susah nak makan apa. Ambil tak? Main mata-mata. Okey. Aku lupa tu. Dua songeng pada aku. Dua. Mana satu? Tengah mata aku bagi. Mira. Aku tak ambil ni satu. Dapat? Tapi you curi Mira Minton. So Mira jalan lagi ke? Tak. Dia continue je. Bukan, tak. katanya Tadi sambung ke hai. bukan ambil Ambil jalan. kau patah balik Mei. Kau dah siap. Aku dapat apa? Okay, aku jalan. Tak boleh. Kat tu. Cincai. Bantu. Betul.
dah. Biar korang semua tak makan. Wah. Tak payah makan. Potong-potong lah. Okay, macam ni. Aku tolong semua orang, tolong ah. Ikan malaysian lah. Bukan nasi Oh ya tu. Nah. Buang je nak kat. Kat. Betul buang ni. Ya, Mana ada ayam mata tu? Yes, anda benar. Amel ni jadi benar kan. Uish. Buang kat menu macam ni. Come on, man. Come on, man. Aduh lah. Bubur dan nasi. Bubur dan nasi. Tadi letak tu. Aku buat order tadi, tak ada siapa congratulate aku tu. Oh. Kita diam. Okay, kau buat tanya ni. Dia kau bayangkan kan, kedai makan kan, waktu orang, okay ni nasi daging merah. Woi! Apa bodoh. Beneran. Dah Buang menu last. Buang satu menu. Oi, nak makan apa wis? Ni celup je dia. Kedai pun nak tutup lah. Dah semua orang tak makan dah. Habis. Apa kau buat? Tak ada play. Tak ada dia play selera. Oh. Tiga orang lah, tiebreaker lah. Okay, so habis. Cara tiebreaker dia adalah nombor 1. Player with most point. Ya. Tiga. Okay. Kalau still tie, kalau ada menu yang 2, dia go up. Tak, I satu-satu. Okay, so Cami sekarang Amir lah. tinggal Cami Amir Amir. dengan Cami. Amir dengan Cami. Ha. Kalau still tie, all tied players shared victory. Sekarang ni Amir dengan Cami menang. Kau punya nasi baik. Baik. Dah habis. Kasih aku cakap. Penat pantun. Sambil kena rap. Sambil berdiri. Okay, so tu je dari kita orang. Itulah game nak makan apa. Dan kalau korang tengok betapa enjoynya kita orang main. Terima kasih kepada yang request untuk kita orang main game ni. Dan cuba korang komen request game apa pula. Bye. Zas. Kau